Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di gerai Kasa Kids Book. Kak Mimi, macam mana tercetusnya idea Kak Mimi buat buku ni? Okey, terima kasih adik dengan soalan. Kak Mimi lihat dekat Malaysia kita banyak potensi bakat untuk Kak Mimi ketengahkan. Jadi Kak Mimi jumpa dengan Yayasan Busa Malaysia dan alhamdulillah tahun lepas uh, Kak Mimi punya cadangan dipilih. Jadi hari ini kita ada 21 judul buku kanak-kanak dengan tema kesedaran sosial dan alam sekitar tajaan Yayasan Busa Malaysia. Bersama-sama saya ketika ini, Fana Hayati atau dikenali sebagai Wildan Haya dalam dunia penulisan buku. Sekarang beliau bertugas di PPD Kuala Muda. Fana Hayati, apakah tema-tema buku-buku ini? Okey, pertama sekali terima kasih sebab sudi bertanya tentang projek pembentan buku bergambar kanak-kanak. Okey, untuk pengetahuan semua, projek pembentan buku bergambar kanak-kanak Kasa Kids Book ni bertemakan tentang kesedaran sosial dan kelestarian alam sekitar. Jadi di sini banyak buku-buku yang telah berjaya kita hasilkan dan berikut lebih daripada 300, sebenarnya lebih daripada 300 penulis dan akhirnya ini adalah sebingkai yang berjaya diterbitkan. Puan Hayati, bolehkah Puan Hayati cerita berkenaan buku-buku yang ada di sini? Okey, insyaAllah boleh. Okey, berikut adalah buku-buku yang telah berjaya kita terbitkan dan saya seperti mana yang kita sedia maklum tentang kesedaran sosial dan juga alam sekitar tema dia. Contohnya di sini buku Janji Rin. Buku ini yang saya telah sendiri menjadi editor dan ia berkenaan dengan ilmu sains pendidikan tentang saya iaitu tentang bagaimana hujan terjadi. Dan walaupun bercerita tentang hujan, tapi dia juga telah menyelit sedikit tentang uh, perjuangan masyarakat Palestin. Okey, seterusnya berkenaan dengan ini adalah berkenaan dengan pengembaraan biji benih Few. Okey. Few ini adalah sebiji benih pokok senar yang sedang cuba mencari tempat untuk tumbuh. Jadi di sini kita dapat memupuk perasaan cintakan alam sekitar kepada kanak-kanak. Jadi dengan baca buku ini insya-Allah akan dapatlah seperti yang kita harapkan. Okey, selain daripada itu warna untuk Faiz ni ialah kisah bagaimana seorang kanak-kanak yang telah mengalami masalah penglihatan. Dia tidak nampak. Tapi dia ada kawan yang bernama Aiman. Aiman ni yang selalu membantu Faiz bagaimana dia menghadapi dunia dia yang gelap yang tak nampak kan. Itu antara buku-buku yang kita telah hasilkan. Dan di sini ini penyakit seorang anak yang menghadapi masalah ibunya yang sakit autoimmune disease. Memang bagaimana seorang kanak-kanak berusia 10 tahun menghadapi ibunya yang sakit. Jadi sekurang-kurangnya apabila membaca buku ini, kanak-kanak tahulah bagaimana nak menghadapi situasi atau keadaan seperti mana yang dihadapi oleh Aira, tak silap Aira. Okey. Ini pula berkenaan dengan Labah and His Days, iaitu seekor labah-labah yang dia setiap hari dia kadang-kadang dia bosan, kadang-kadang dia sedih, dia emosi yang tidak stabil. Jadi kalau baca buku ni dengan ilustrasi yang cantik ceria, tentulah akan menyeronokkan kanak-kanak. Itulah sebab sedikit buku yang dapat saya kongsi. Yang ni juga berkenaan dengan hoarder, iaitu orang yang suka mengumpul sampah. Dia tak suka buang sampah, dia suka simpan di rumah. Jadi apa yang semua buku-buku ni berkenaan dengan kesedaran sosial dan juga alam sekitar. Dan saya ajaklah semua yang mendengar, yang berminat supaya bacalah buku-buku seperti ini supaya dapat menambah pengetahuan kita, terutamanya untuk kanak-kanak lah, untuk murid sekolah. Itu saja yang dapat saya kongsi untuk buku-buku ini. Dan jangan lupa beli. Terima kasih Puan Hayati. Kak Mimi, apakah kejayaan yang dicapai? Alhamdulillah sejak pelancaran 1 Disember tahun 2025 Kasa Kids Book telah mencapai beberapa kejayaan. Antaranya kita terpilih 12 judul buku kita terpilih untuk Perpustakaan Digital Malaysia Anjuran Sasbadi. Buku kita juga terpilih untuk 50 Best Malaysian Title. Ada 5 judul 50 Best Malaysian Title for International Rights. Alhamdulillah juga buku kita telah dihantar ke pustakaan di
Korea dan juga di Perancis ya. Ada dua. Kemudian insyaAllah kita sekarang dalam usaha untuk terbitkan dalam bentuk braille. Kita ada kerjasama dengan Yayasan Orang Buta Malaysia. Kita ada kerjasama insyaAllah braille. Kita pun insyaAllah nak buat terjemahan dalam bahasa Tamil. Jadi kita lihat ada kekurangan bahan dalam bahasa Tamil. Kita pilih beberapa buku untuk diterjemahkan ke bahasa Tamil. InsyaAllah juga banyak insyaAllah ni. Sebab kita dah kenapa? Sebab kita dah buat kolaborasi dengan beberapa NGO. Antaranya ialah Hear Me dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mereka yang ada masalah pendengaran. Jadi itu. Lagi satu, kita juga untuk adik-adik di luar sana dan adik juga, kita sekarang adik-adik semua boleh tonton dan dengar semua cerita-cerita ni dekat YouTube kita. YouTube Kasa Kids Book. Kat situ dah ada playlist Mari Baca Bersama. Jadi kami, para penulis, Kak Mimi pun ada dah bacakan buku cerita ni untuk adik-adik semua. Okay, so pergi je dekat YouTube Kasa Kids Book. Terima kasih. Terima kasih Kak Mimi.